puasa tapi tak semayang. Tu ramai kau tu terlibat mazhab baru ni. Dia kalau puasa dan tak semayang tidak dikira puasanya, kerana dikira semayang dulu. Nabi kata umududdin as-salah, tiang-tiang agama tu semayang. Nak jelas lagi hadis yang satu lagi, awaluma yuhasabu alaihi al-abdu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal amal yang akan ditanya atas seorang manusia pada hari kiamat, semayang dulu. Nampak? Mayang tu. Tapi dak puasa dia akan ada lah mazhab pelik-pelik lagi. Dak semayang puasa. Dak mayang puasa. Ada. Dak semayang puasa. Semayang dak puasa ada kau. Tapi hak jahat kali, dak mayang, dak puasa, gaya. Siap sepetang kan. Apa ni? Kata natang ni, puasa dak mayang dak 3 lah baju raya beli. Alah engkau.